tidak bersalah di Mahkamah Khas Rasuah Kota Kinabalu atas pertuduhan menerima wang suapan berkaitan pengeluaran list sebuah jabatan kerajaan antara 4 yang ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk membantu siasatan berkaitan rasuah. 2 bekas pengarah dan 3 pengarah syarikat kejuruteraan ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi membantu siasatan kes rasuah. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memulakan siasatan susulan dakwaan aliran masuk wang tunai besar ke dalam akaun bank milik seorang pegawai kanan tentera. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 4 ingin menyampaikan sebuah dokumentari bertajuk Rasuah Kecil Pesan Besar, Rasuah Berskala Kecil dalam Perkhidmatan Harian. Dalam dokumentari ini, kita akan menelusuri bagaimana perbuatan rasuah yang kelihatan kecil namun berlaku secara berulang mampu memberi impak yang besar terhadap integriti perkhidmatan dan kehidupan masyarakat. Pada 8 Ogos 2018, di Kedua Cawangan Perkastaman, Wisma Kastam Jalan Dapur, Tawau, Sabah, seorang penolong pengarah Kastam di Raja Malaysia, Abdul Kasim Abdul Qais, 56 tahun, didapati meminta dan menerima suapan sebanyak RM3,000 daripada seorang pemilik bot. Tujuannya adalah supaya bot dan enjin milik individu tersebut dilepaskan daripada tahanan Kastam tanpa melalui prosedur rasmi. Kes ini mengambil masa bertahun-tahun untuk disiasat. Akhirnya pada 12 Mac 2025, Mahkamah Session Khas Rasuah di Tawau menjatuhkan hukuman penjara 1 tahun dan denda RM15,000 selepas pegawai itu didapati bersalah. Kes ini membuktikan bahawa rasuah kecil walaupun hanya RM3,000 boleh memberi impak besar terhadap integriti sistem perkhidmatan harian. Pegawai itu berkata, kalau mahu cepat beri saja sedikit, kalau ikut prosedur, ambil masa yang lama. Pemilik bot yang terdesak akhirnya menyerahkan wang tersebut secara tunai tanpa resit rasmi. Apa yang kelihatan kecil itu adalah satu tindakan rasuah yang jelas melanggar etika dan undang-undang. Konteks Malaysia. Di Malaysia, rasuah bukan sahaja melibatkan kes besar dan nama berprofil tinggi. Kes-kes berskala kecil seperti yang berlaku di Tawau ini juga berlaku setiap hari di pelbagai sektor seperti pegawai awam, penolong jurutera, pegawai kastam dan pentadbiran harian. Walaupun tidak semua kes ini dilaporkan, kes-kes ini turut menjejaskan kepercayaan rakyat terhadap institusi, membentuk budaya tidak berintegriti dan membuka ruang kepada rasuah lebih besar. Normalisasi rasuah. Apabila rasuah kecil yang terlalu kerap, ia mula dianggap normal. Ungkapan seperti jumlahnya kecil sahaja atau ini hanya untuk memudahkan urusan menjadi alasan untuk menghalalkan tindakan yang salah. Lama-kelamaan, budaya ini diterima secara sosial dan penjawab awam serta masyarakat mula menganggapnya sebagai kebiasaan. Jadi, kita pergi kepada penutup. Rasuah kecil bukan isu yang remeh. Satu suapan kecil boleh mengubah sistem secara perlahan. Jadi, jika kita mahukan perkhidmatan yang adil, telus dan berintegriti, perubahan mestilah bermula dengan diri kita sendiri. Rasuah kecil kesannya besar. Kes pegawai kastam Tawau menunjukkan bahawa rasuah berskala kecil tetap serius walaupun jumlahnya tidak banyak dan besar. Ia boleh merosakkan integriti sistem, menjejaskan keadilan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi awam. Setiap individu, sama ada rakyat biasa dan pejabat awam, haruslah menolak rasuah, mematuhi prosedur dan memupuk budaya integriti. Perubahan bermula daripada sini agar perkhidmatan awam menjadi lebih adil, telus dan berkesan. Sekian, terima kasih.